Akhir ni perbuatan salam laki-laki perempuan bukan mahram. Wanita bukan Islam sudah menjadi seperti perkara biasa. Sampai pada pihak atasan. Apakah patut yang langkah diambil untuk mencegah? Baik. Dalam satu peristiwa bai'ah, Nabi ini bersalam dengan sahabat, terima janji setia. Sampai giliran sahabat wanita, Nabi tak salam. Nabi kata cukup dengan perkataan. Ni pemimpin yang paling hebat di atas alam ini. Pak mari planet mana pun Nabi pemimpin paling tinggi. Nabi kata ana sayyidu waladi adama. Aku pemimpin sekalian umat manusia pada alam ini. Nah, dia Barack Obama ke, Presiden Perancis ke, tu cak ayam belaka. Tinggi lagi Rasulullah. Betul tak? Siapa tak yakin gitu, jadi kafir murtad. Na'udzubillah. Wajib kita yakin Nabi Muhammad pemimpin paling tinggi. Faham? Jadi pemimpin paling tinggi tak salam. Dah kalau bos pejabat kita mana besar dengan Nabi Muhammad? Faham? Dengan esko, lepi dan sebagainya, mana tinggi dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tak salam. Dah ada di pemimpin paling tinggi. Faham tak? Jadi tak ada alasan. Kita balik pada syariat. Silap-silap lah. Nah, bila kita tak salam, tanda kita hormat dia. Tanda kita hormat, kita pegang pada kon syarak. Tu orang hormat. Kita pergi pegang kau apa, kita tak hormat dia. Melainkan berlapik. Bukan tak boleh berlapik. Berlapik yang kalau kita lapik, kita tak rasa bentuk tubuh dia. Boleh pegang kau apa. Bukan tak boleh pegang weh, tak masalah, tapi kena belajar fiqh. Nah, ni dia pergi patah, duduk dua orang bawah pokok. Dia pun pegang atas kepala baru. Duduklah kereta dengan awak puan, dia pegang paha. Dan bila pegang paha, walaupun berlapik, tapi boleh rasa tak bentuk paha? Boleh rasa. Dalam Islam ada satu kaedah, kita nak pegang awak puan tidak haram. Kita kena lapik benda yang kalau kita letak tangan kita, ada lapik tu kita tak rasa tubuh dia. Contohnya kita lapik pelewu. Faham? Tak ada masalah. Wagilah patah mana pun, berbuli plywood sekeping, buat atas belakang dia gosok plywood. Tak? Jabat kata mari tangkap, plywood bawah. Mana awet ni bawah plywood. Tapi bodoh belum nak buat plywood gitu. Tolong khabar hukum syarak. Biar mengerti. Dan nak pegang juga akad nikah. Tu kata sebelum nak pegang puang, tangan dia, pegang tangan orang lelaki dulu. Siapa? Ayah dia, juru nikah atau wali nikah. Pegang tangan dia dulu, baru boleh pegang tangan bini. Dan kahwin tak pegang pula. Diorang ni tak pegang, buat dah. Bini dia naik motor, duduk depan sikit, dia kata belakang sikit. Pasal kahwin dah. Duduk atas pelik belakang bini. Bekah punggung apa. Dah kahwin dah tu orang lelaki. Tapi kalau masa belum kahwin, perempuan tu tak biasa naik motor, nak gendong dengan balak dia. Naik motor depan sikit. Dah malu tak je naik motor. Depan sikit lagi. Dia ambil tangan puan tu, pegang suruh peluk dia. Sebab kalau lepes lagi jatuh dia tu. Tu sayang masa belum kahwin. Kalau pergi dari sini nak pergi ke KL, dah suruh gear 2 nakak, gear 1 sama. Nak ambil untung. Tu orang lelaki. Payah nak cari hak sayang sama macam saya ni.